gunakan. Aduh. Terasa tua aku, Alang. Berbisa pian tu. Kom. Alang? Alang? Apa kau cakap tadi? Aku rasa macam ni. Dalam majlis perkahwinan tu nanti, aku nak pasangkan Safina dengan Pian. Aku duduk main gendang sudahlah. Aku nak kita bila aku nak tunggu bila. Apa nak kau kita? Istimewa kau kita. Dah lama aku perhati perangai kau, Pian. Kau bukan lagi murid gelanggang aku. Sungguh mengaibkan. Hei, kau jangan lagi pijak gelanggang aku. Jangan lagi pijak tanah aku, tanah Safina. Kalau kau keluar dari kampung lagi baik. Kau bukan lagi murid aku. Safina, kau dari mana? Gelanggang kasturi kita ni dah jadi kasturi yang hilang harumnya. Kau marah ke? Atau gurauan je ni, Alang? Kalau dah mengaibkan, nak bergerau apa lagi lah. Kalau budak Pian tu jejak tanah gelanggang ni, maut. Ina. Kau tak lapar ke? Berkurung dalam bilik macam ni? Dia sakit ke? Tak datang ke gelanggang? Dia tak berapa sihat. Tak apalah. Besok saya bawa dia pergi klinik. Safina, keluar kejap. Alang nak bercakap. Biarlah dia berehat dulu, Alang. Kalau nak bincang pasal silat pun besok-besok je lah. Aku risaukan dia, Tija. Panggillah kejap je. Besok sajalah, Alang. Besok lepas balik klinik, saya bawa dia pergi jumpa Alang. Tak apalah, Mak. Pergi makan dulu, Safina. Mak dah masak dah tu daripada semalam lagi kau belum makan. Alang akan simpan rahsia. Cakap dengan Alang apa yang berlaku. Pian Alang dah pecat. Pian bukan lagi murid gelanggang kasturi. Alang akan pikul tanggungjawab ni. Alang akan simpan rahsia biar pecah di perut.
Aib ini akan Alang simpan sampai bila-bila. Sekarang cakap dengan jujur pada Alang. Apa yang berlaku? Dari tenung mata bulat kau sejak beberapa malam yang lalu, aku rasa api cemburu kau membahang, Alang. Dunia orang muda berkasih, bercinta, bukan dunia kita yang menongkat langit. Kau tak fahamlah. Kau tak faham. Kau pecat Pian, murid gelanggang yang terbaik, bekas pedaging dadah yang pulih di gelanggang kita ni. Budak tu mana ada mak bapak. Dan kau juga yang menyebabkan mak bapak dia keluar daripada kampung ni. Aku tak suka pelihara tebuan liar. Tapi kau tak payah risaulah. Kesturi masih harum di gelanggang kita. Dan Safina tetap setia dengan gelanggang kita. Jom, layan aku membuka langkah. Najmi! Kau nak ke mana tu, Ina? Nak ikut budak jantan tu? Astaghfirullahalazim. Mak ni kan sampai dah tak tahu dah apa yang berlaku dah, Ina. Mak pekak kan je telinga. Tahu mak pekak kan je telinga orang bercakap macam-macam pasal kau dengan Pian. Kau masuk gelanggang sedap Alang tu pasal Pian kan? Semuanya pasal Pian. Kalau lepas ni ada orang masuk meminang, mak terima aja. Asalkan jangan Pian. Ina, hidup kita ni susah. Jangan sampai jadi hinaan orang. Jangan sampai jadi caci cerca orang. Aku nak bawa balik Safina masuk gelanggang kita. Gelanggang kita tak ada seri tanpa Safina. Jangan ada udang di sebalik batu, sudahlah. Kau tahu kanlah, Safina adalah segala-galanya dalam hidup aku. Alang, kalau kau masih lagi nak jadikan gelanggang ini sebagai pengikat kasih, aku sanggup tinggalkan gelanggang ini. Kau cemburulah. Tak ada mananya aku nak cemburu. Alang, selama ni aku letakkan diri aku di gelanggang ini untuk mempertahankan warisan. Tak payah nak berhujah. Hakikatnya gelanggang kita mati tanpa Safina. Kalau kau masih nak bawa Safina, aku nak kau bawa Pian sekali masuk. Kau jangan sebut nama Pian. Jangan lupa makan ubat tu. Doktor cakap berapa kali makan satu hari? 4. Makan. Dia kebah cepat sikit. Apa tak korang balik? Tak apalah, Alang. Tak apa. Terima kasih. Jom kita balik. Safina, kamu ambil duit ni, kamu pergi beli baju yang sesuai. Minggu depan kita nak pergi majlis kahwin orang besar. Saya tak nak pergi, Alang. Tak bolehlah macam tu, Safina. Datuk dah bagi cengkeram. Alang nak kamu berpasangan dengan Pak Lah. Saya tak nak bersilat lagi. Kalau sebab Pian kamu buat perangai macam ni, tak bolehlah, Safina. Kamu mesti dengar nasihat Alang. Alang, kalau dah memang Ina buat keputusan macam tu, Alang kenalah hormat keputusan dia. Dan aku pun memang tak suka Ina terus bersilat dekat situ.
Dia kena cari masa depan, Alang. Bersilat mana ada masa depan? Kau tak faham, Teja. Kau tak faham. Masa depan Safina dengan aku. Masa depan kau pun dengan aku. Aku bukan nak ungkit. Aku tak nak ingat pun pasal tapak rumah yang kau duduk tu. Aku tak berkira pun pasal kebun seraya yang kau kerjakan tu. Baiklah. Kalau Alang rasa dah sampai masanya untuk kami keluar dari tanah tu, kami akan keluar. Dah, jom kita balik. Hari dah tinggi. Mak tahu apa yang telah berlaku. Sama macam mak rasa masa malam arwah ayah engkau dibunuh. Hoi! Kejam betul. Mereka gantung mayat arwah ayah kau dalam kebun tu. Alang izinkan kita tinggal kat tanah ni pun mak tahu. Dan mak izinkan kau berguru, bergelanggang dengan Alang Parman tu. Ada sebab yang mak cari. Saya tetap akan berhenti dari gelanggang tu, Mak. Bila tidur masanya nanti. Tapi bukan dengan dipaksa atau disuruh. Saya pergi dulu, Mak. Hai! Kau cabar betul lah. Pangkas betul pesilat tu, Mak. Tapi tak sangka lah, waktu kecil dulu, Mak. Dia ni dah lah tak kerti bergaul dengan orang. Suka poting sekolah pula tu. Patutlah malam tadi Budi balik lewat. Pergi tengok Om Silat, ya? Mak. Tapi Budi kagum lah. Yelah, Mak pun tahu zaman sekarang ni kan semua orang sibuk dengan dunia maya ni. Tapi Pak Alang Parman masih lagi boleh kekalkan gelanggang silat dia tu. Mak tak nak dengar cerita orang lain. Mak nak dengar cerita kamu. Kawan-kawan yang sebaya dengan kamu tu semua dah ada anak. Mak cuba-cubalah. Siapa? Pesilat tu lah, Mak. Masya Allah. Ya Allah, ya ampun. Kenapa pula? Anak Tok Ketua. Tok Empat. Tu, anak Cikgu Siti. Semua kamu tolak. Budak silat tak habis sekolah tu yang kamu nak. Budiman. Dah itu yang muka, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya hilang nombor telefon awak bagi malam tadi. 010 00000. Berapa tadi? 010 313 2498. Terima kasih, Memang kalau ikutkan hati saya, memang saya nak keluar daripada kampung ni sebab saya marahkan Guru Alang tu. Tapi akal saya ni kata,
Buat apa saya nak keluar daripada kampung ni? Walaupun tanah pusaka saya ni sekarang kera, Pak Lah. Tapi ni tetap tanah saya. Apa? Dalam mak bapak saya hilang tak ke mana, gaib tak berisan. Pak Lah ingat saya nak keluar daripada kampung ni? Apa? Apa dahaka saya pada gelanggang tu, Pak Lah? Itu aku faham. Aku juga marah pada Alang sebab menghalau kamu. Cuma aku ingin nak tahu. Alang marah sebab kamu dengan Safina ataupun sebab lain? Pak Lah sendiri tahulah, Pak Lah. Pak Lah. Alang cemburu dengan saya dengan Safina tu. Alang tu nakkan Safina. Sebab itulah dia pujuk Safina masuk gelanggang. Dia baginya Safina macam-macam apa yang Safina nak, dia bagi. Sebab dia nak jadikan Safina tu anak ikan dia. Sesat. Dah sesat, Pak Lah. Gelanggang silat kasturi kita ni. Kau tolong carikan 2-3 orang tu bagi baja kelapa sawit tu. RM20 seka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alang, ni nak makan kat bawah ke kat dapur? Tak, situ tunggu sekejap. Boleh? Sama-sama. Mana selera makan seorang-seorang, tak sedap. Saya dah kenyang dah makan dengan mak tadi. Dah makan. Jangan tipu Alang. Mak kamu balik masa Zuhur nanti. Jomlah. Jomlah. Lagipun Safina pandai masak. Macam arwah isteri Alang dulu. Seronok sangat. Bila Budiman dah terbuka hati nak kahwin. Sebelum ni, yang saya cadangkan semua dia tak berkenan. Oh. Sampai kan kalau saya cakap pasal kahwin, tak sukalah dia. Tapi, bila malam tu dia tengok Safina bersilat, terus dia suruh saya datang sini jumpa akak. Allahu Akbar. Beginilah cikmu ni. Budiman tu pegawai. Sekolah tinggi, lulus universiti. Allah, segannya saya rasa macam tak padan sangatlah dengan Ina tu. Ina tu apalah sangat. Sekolah pun tak tinggi. Kan pelajaran tak sampai ke mana. Dekat sini-sini je lah. Rasanya macam tak kena benar dengan anak Cik Muni tu. Allah Akbar, Kak. Tak payahlah cakap macam tu. Sekarang ni, anak saya yang dah berkenan. Akak tahu tak, 7 kali saya tanya dia. 7 kali juga jawapannya tetap sama. Jadi kalau akak sudi, kalau akak setuju, minggu depan kami masuk Minang. Allahu Akbar. Ya Allah, subhanallah. Ni jemput. Minum air tu, air bujang je. Ada sikit kuih ni. Budiman cakap, kalau boleh dia nak langsungkan sebelum hujung tahun ni. Ya ke macam tu? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Allah. Ni Kak, ada sikit juga Kak.
Ini apa pula susah-susah ni? Allah. Subhanallah. Kain je, Kak. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Alam. Dari mana ni? Segak bergaya macam Arti Jeffrudin. Rezeki Datuk Kazim dah bayar penuh persembahan kita malam tu. Dah seminggu baru nak bayar. Dia sibuk katanya, maklumlah orang penting. Dia bagi bonus 500. Alhamdulillah. Dia kata semua orang suka persembahan kita malam tu sebab Safina. Safina ni kan kalau nak diibaratkan dia macam kasturi yang menghamburkan haruman. Ya, harum. Harum ada makna tu. Kau marah aku ke lah? Aku mana ada marah. Aku teringat aku ada kerja. Aku balik dulu. Terima kasih atas kau bayar aku tadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku heran betul dengan Lan. Dia macam simpan dendam dengan aku. Aku sebut nama Safina aja tunjuk muka. Dah memang macam tu perangai dia, Pak Lang. Kopi pekat satu. Kurang gula. Alang dah tahu ke? Apa dia? Dah ada orang mengisik Safina. Betul. 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 Alang, minum dulu. Alang. Tuah ayam nampak di kaki. Jadi, tuah kau Nina datang bergolek. Allahu Akbar. Mak ni bukan nak jual anak nak. Tapi kalau kau boleh terima dengan berlapang dada mak ni, Allahu Akbar, syukur sangat-sangat. Cuma itulah masalahnya, dia orang tu nak cepat sangat. Jadi mak di kalang kabut dibuatnya. Takkanlah orang datang bertundang besok nak sediakan air teh kosong aja. Kena jugalah nak hidangkan nasi minyak sedulang dua. Ina, jawablah Nah, setuju ke tidak? Ni besok Mak Budiman nak datang ni, nak ajak berunding. Allahu Akbar. Kalau kau tolak senang. Mak pergi dia jumpa dengan Mak Cik Mun itu, bagi tahu tak payah datang. Mak, saya dah jumpa dah dengan Budiman semalam. Hah? Saya jumpa dia dekat bandar. Jadi? Sikit barang keperluan dapur. Allahu Akbar. Alang, tak payahlah Alang nak berbudi sangat-sangat. Saya ni tak ada harta nak balas. Jangan nak bercias dendam dengan aku. Kalau aku nak ungkit. Apa yang Alang tak ungkit? Hari-hari Alang mengungkit. Saya ni bukan tak ada harga diri Alang. Miskin saya ada harga diri. Tuhan tu melihat Alang apa yang semua manusia buat atas muka bumi ni. Waimah tak akan ada wangian pun yang dapat mengharumkan bangkai. Kalau aku tak tutup air tu, 7 keturunan, nama akan menjadi najis. Mak, tak payahlah Mak. Kalau kita nak bergaduh macam mana sekalipun, orang takkan dengar cakap kita. Kita ni orang susah. Susah-susah kita. Takkan kita nak terima je kejian orang. Hei Ina, susah kita bukan kucing kurap tau. Peluh Mak ni tak pernah kering. Nyamuk pun dah tak lalu nak isap darah Mak.
Safina, Alang cakap sikit. Ni duit persembahan hari itu. Ada banyak tempahan lagi, termasuk persembahan dalam TV. Sepatutnya Alang yang lebih dulu tahu daripada orang lain. Dan sepatutnya Alanglah orang yang diajak berunding untuk buat keputusan. Arwah ayah kamu pesan banyak kali pada Alang untuk tidak membiarkan kamu berdua buat keputusan sendiri. Kalau kamu berdua rasa berat Najib Murni nak batalkan pernikahan Budiman dengan Safina, ya Alang yang pergi. Safina, banyak perkara yang kamu mesti selesaikan sebelum nak berjodoh dengan sesiapa. Mak nak gimana tu, Mak? Mak! Mak! Mak nak pergi jumpa dengan Makcik Murni kau. Kalau dia setuju nak kahwinkan kau dengan Budiman besok, Mak dah sedia dah. Tak payahlah, Mak. Nanti dulu, Mak. Mak! Mak, nanti. Banyak lagi masalah yang belum selesai lagi. Mak! Wah, saya pun dah bagi tahu dah dekat mak saya kalau boleh dia percepatkanlah urusan kita tu. Saya pun dah lama dah bersedia ni. Safina! Safina, kita kena pindah dari sini. Kita sewa je lah mana-mana rumah buat sementara waktu. Selagi kita duduk dekat sini, selagi itulah Alang Parman akan datang mengungkit dan perangkap hidup kita. Buat apa kita nak pindah, Mak? Ni tanah kita. Rumah ni pun arwah ayah yang buat. Mana kau tahu? Lah, Pak Lah yang beritahu Kak Ina. Mula-mula tanah ni memang Alang yang punya. Tapi dia buat pertukaran dengan arwah ayah. Arwah ayah ambil tanah ni, tanah kat ujung kebun sana tu diserahkan pada Alang. Tak tahulah Pak Lah yang beritahu, cuma tak ada perjanjian bertulis je. Pak Lah ada bagi tahu kau siapa yang bunuh arwah ayah kau dan gantung mayat dia dalam kebun tu. Pak Lah bagi tahu Ina, Din Hitam yang bunuh arwah ayah. Sebab berebut mak dari dia. Mak tak kenal pun siapa Din Hitam yang dia orang cakapkan tu. Habis tu. Makcik Murni cakap dia nak teruskan juga pertunangan kau dengan Budiman. Saya suka bukannya menolak sekarang ni. Cuma sekarang saya kena selesaikan masalah yang ada sebelum datang musibah. Kejap. Musibah apa ni? Apa masalahnya? Awak nak selesaikan urusan dengan siapa? Saya rasa awak kena tahu siapa diri saya sebenarnya. Saya tak nak awak kecewa kemudian hari. Safina, awak dengar sini. Saya tak nak cerita semalam jadi penghalang cinta kita tau. Saya nak awak tinggalkan yang semalam biarlah jadi semalam. Saya nak awak tengok esok. Mak Fina tahu ke tempat ni? Mungkin. Tapi dia tak pernah cakap dengan aku lah. Sebenarnya pergi sini pun dia tak bagi. Alang pula bila aku tanya, dia jawab tak tahu apa. Aku tahu dia nak mengelak tu. Aku rasalah mak aku dengan Alang memang tak nak aku tahu langsung pasal ayah aku. Kenapa ni? Fina, kita dah berkawan lama kan? Seguru pula tu dekat gelanggang Selat Kasturi. Jadi aku tak nak kehilangan kau. Mungkin ni cinta kot.
Jom kita balik. Aku nak kena masak. Mak aku dah balik tu. Ha? Ina, boleh tak? Boleh-boleh apanya. Cepatlah. Boleh tak kalau kita bina Tugu Cita yang kekal selamanya? Pian, boleh tak kita cerita hari-hari lain? Sekarang kita balik. Tak, maksud aku Tugu Cita yang aku maksudkan tu kita bina yang takkan padam walaupun kita mati. Apa kau cakap ni? Sini. Tak payah bising. Cakap kat sini je lah. Aku nak kita bina Tugu Cita. Safina tak sihat. Aku baru je bagi makan ubat. Apa sakitnya? Bulan. Takkanlah kau nak paksa dia bersilat juga? Risau aku ni bukan kepalang, Tija. Macam ni lah, Lang. Alang lupa ke jelas soal kami. Aku paksa Safina tu nanti berhenti dari gelanggang. Dia dah kena buat persediaan. Aku dah kata dah, Tija. Aku dah kata dah. Kalau kau terima pinangan tu, musibah kita. Musibah. Dah, cukuplah, Lang. Cukuplah. Nak ugut kami. Nak perangkap hidup kami. Cukuplah nak jadikan kami ni macam binatang sarkas. Jangan kau curah segala budi ke sungai, Tija. Jangan kau bakar segala jasa. Jangan sampai seperti melepas anjing tersepit. Aku dah kata banyak kali. Aku nasihat kau banyak kali. Jangan sampai dapat peha betis dibuang. Kalau sudah memang ketentuan Allah, aku ni rela bergalang nyawa. Apa nak dihairankan? Suami aku pun mati dibunuh kejam, digantung dalam kebun. Tak payahlah kau bawa cerita yang jadi kes polis tu. Hati seorang perempuan ada rasa, Alang. Walaupun hati ni tak boleh dibuktikan. Tapi rasa itu yang mengganggu hidup aku. Kau nak kata aku terlibat? Tak adalah aku menuduh pula. Kau jangan cuba-cuba nak tuduh aku tanpa bukti, Tija. Selama ni aku jaga kau dengan Safina. Aku ambil berat pasal korang berdua. Aku hidupkan semangat Safina balik. Aku dengan arwah suami kau sahabat baik, Tija. Tak pernah berkira pun. Kami boleh makan sepinggan. Tapi cakap kau malam ni betul-betul melukakan hati aku. Kali ini aku maafkan kau. Tapi jangan ulang lagi rasa kau tu. Besok minta Safina jumpa aku. Assalamualaikum.
Tak lama ke Alang sampai? Baru. Alang, jom masuk. Kat sini pun tak apalah. Ada sedikit nak beritahu. Masuklah Alang. Satu pilihan raya, Alang tak datang. Aku ni murni. Kalau tak ada hal penting tak datang. Nanti orang kata aku mengganggu janda pula. Alang, silakan, jom. Hebat betul pesilap-silap gelanggang kasturi tu. Nama guru Alang Parman. Megah sekarang ni. Kalau tak sebab Safina, dah lama gelanggang kasturi berkubur. Cuba masuklah. Tapi Alang, gahnya satu gelanggang tu kan biasanya adalah sebab guru dia. Cuba duduk, Alang. Kejap, Tapi pelik jugalah. Kenapa Safina yang jadi penyari gelanggang kasturi? Sebab itulah aku datang kemari. Engkau pun dah jadi hilang pedoman. Sebab Safina kan? Ni, kebetulan Alang dah sampai sini. Eloklah kami bagi tahu Alang. Bolehlah kiranya kalau Alang ni boleh jadi orang perantaraan untuk Kak Tijah. Kalau tak ada aral, hujung bulan ni kami masuk Minang Safina. Aral lah tu. Aral lah tu murni. Jadi mulailah kamu batalkan jiniat kamu tu. Budiman ni bukan calang-calang orang ni. Peguam ni gaji besar. Jadi eloklah kamu cari yang sepadan dengan kamu ya. Apa masalah Alang ni? Masalahnya Safina tu anak murid aku, penyeri gelanggang aku. Dalam setiap gelanggang ada sabunnya. Tak susah nak fahamkan. Tapi Alang, saya pilih Safina pun sebab hati. Lepas saya kenal kehidupan Safina, saya rasa memang tanggungjawab saya untuk bawa dia kepada kehidupan lagi bahagia. Lagi satu, lepas kami dah kahwin, saya ingat nak bawa Safina ke bandar. Biarlah gelanggang kasturi itu jadi sejarah hidup dia. Itu niat ikhlas saya lah. Jadi kamu ni nak jadi penyelamat lah ya? Hah? Niat kamu tu bagus, murni. Tapi bak kata Alang tadi, lupa kejalah apa-apa pun niat kamu, ya. Tak susah nak fahamkan murni. Assalamualaikum. Malam ni Safina latihan. Datanglah. Marah sangat dia dengan Alang. Tapi dia bersabar. Dia tak mahu melawan guru katanya. Tapi Pian tu bukan lagi murid dalam gelanggang tu, Pak La. Pak La masih memujuk Alang untuk terima Pian. Tapi marah Alang lain macam je. Kamu boleh ceritakan pada Pak La, apakah rahsia antara kamu tiga orang ni? Alang macam takut kehilangan lah, Pak La. Dia takut dengan bayang-bayang hitam sendiri. Dia jadi marah sangat bila dapat tahu keluarga Budiman nak datang masuk meminang saya. Sampai ugut mak saya semua tu. Dia kalau boleh tak nak ada orang atau sesiapa saja ambil saya. Alang. Dah puas Pak La pujuk dia supaya jangan ganggu kamu. Tak nak dengar langsung. Masalah sekarang ni, saya tengok mak saya pun dah hilang sabar dah, Pak La. Saya nampak dia dah mula berhubung dengan saka dia. Dia yakin sangat yang Alang terlibat dengan kes ayah. Pak Lang ada tahu apa-apa ke? Safina, ini dah jadi kes polis. Masih dalam siasatan polis lagi.
Ya, Pak Lah dah 5 tahun dah. Ya, seperti yang Pak Lah cakapkan dulu. Kita berserah pada hukuman Allah. Sebab Allah itu maha adil, maha mengetahui. Kita redha. Jadi Pak Lang tahu. Masa kejadian tu Pak Lah tak ada kat sini. Pak Lah di Mekah buat umrah. Saya rasalah memang Alang yang bunuh ayah Pak Lah. Safina, jangan dengar bisikan syaitan. Amalkan istighfar. Tapi kalau Allah nak tunjukkan dia dekat dunia ni, kita akan tahu. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul Pak Lah. Pak Lah fikir Pak Lah. Ayah saya digantung, dibunuh, digantung dengan kejam. Pak Lah fikir. Saya tak nak saka mak mengamuk. Tolong saya Pak Lah. Berkenaan dengan Budiman nak masuk meminang, Pak Lah dah fikir. Pak Lah setuju untuk jadi wakil kepada pihak perempuan. Tapi Pian dah tahu ke? Ya, saya tahu kalau dia tahu pun dia akan kecewa. Tak apa, pasal Pian tu nanti biarlah Pak Lah bersembang dengan dia. Tapi macam inilah, sepatutnya kamu kena bersyukur. Ada jejaka yang sudi untuk jadi suami kepada kamu, yang sanggup membimbing kamu, yang sanggup nak ubah hidup kamu. Safina, Pak Lah minta kamu banyakkan solat, memintalah kelapangan dari Allah. InsyaAllah. Ya. Mila. Oh, Mila. Mana barang kata nak bagi abang tadi? Apa keputusan? Berhenti. Jangan. Bukan, Mak. Tutup gelanggang ni. Gelanggang ni tak ada salah pun, Alang. Memang dah wujud sejak awal lagi. Dan murid-murid dan gelanggang ni perlukan ilmu dari guru silat dia. Setakah saja lagi kamu akan jadi guru kepada gelanggang Kasturi. Dan Kasturi akan tetap semerbak harumnya. Saya tak mampu nak jadi guru silat yang jujur sebab saya dah lama mati keikhlasan dalam hati saya. Bagaimana dengan aib kamu? Kamu nak Alang begitu Budiman? Apa pun aib saya, Budiman akan terima saya seadanya. Sekarang dia tengah mabuk. Kalau dia dah kembali ke alam nyata, dia akan tinggalkan kamu. Dia akan hina kamu. Dan masa itu, harga diri kamu tak ada nilai langsung. Sebab itulah Alang nak kamu teruskan hidup bersama Alang. Aib kamu takkan siapa yang tahu. Alang janji sampai mati. Aku nak pujuk Pian masuk ke gelanggang semula. Kau dah lupa sumpah gelanggang. Tapi dia tak ada buat salah. Yang datang tu daripada perbuatan kau, bukan dari perbuatan dia. Banyak yang kau tak tahu dan banyak yang kau buat-buat tak tahu. Kenapa? Pasal Tija, Safina, atau pasal arwah Deraman? Kenapa tiba-tiba muncul nama Deraman? Entahlah, Alang. Aku sendiri tak tahu.
Sejak sehari dua ni aku teringat daripada arwah. Safinah pun ada bertanya pada aku. Kalau engkau tak tahu apa, baik kau lupakanlah lah. Alang, Tija macam percaya yang kau terlibat sana. Kau percaya pada dongeng Tijah atau percaya kat aku? Din hitam siapa? Din hitam? Ya, Din hitam. Yang kau janjikan pada semua orang supaya percaya pada cerita kau ni. Kononnya Din hitam tu telah bunuh Daraman kerana gagal nak dapatkan Tija. Siapa dia? Kau mesti kenal. Mana boleh kau tak kenal? Siapa yang aku kenal kau mesti kenal. Dan kita pernah satu gelanggang dengan arwah Daraman. Aku kena cakap juga, Tija. Aku dah fikir dah. Lain cara tak ada. Kau kena setuju juga aku berkahwin dengan Safinah. Cuba kau fikir. Kalau kau kahwinkan Safinah dengan Budiman, Budiman akan bosan juga. Budiman tu pegawai lah, Tija. Safinah tu mana boleh dibawa ke majlis pegawai-pegawai. Kena sumbang jadinya. Akhirnya dia akan diceraikan. Tahu. Aku tahu semua tu, Alang. Aku tahu. Tapi aku yakin kalau Budiman tu nak kahwin dengan Safinah, jual dia ikhlas, itu bukan masalahnya lah. Neha, nanti kau siapkan semua ni. Nanti Wak datang ambil. Aku dah kira dah semuanya. Aku balik dulu Murni pun dah bagi tahu dekat aku, mereka akan terima Safinah seadanya. Cuma satu aja, asalkan Alang jangan jadi masalah, Alang. Safinah akan aku jadikan pesilat handalan ganti aku. Tija, Safinah tak akan kahwin dengan siapa-siapa. Aku akan bergalang nyawa menghalangnya. Kata mak dah tak boleh pandang muka dia. Ni nak bagi makanan pula. Hantar je lah. Kadang-kadang tak faham lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alang. Ni mak bagi. Alang nak makan kat dalam ke kat luar je? Dah lama dapur Alang tak berasap. Dah macam orang kematian lah pula. Alang makan dulu. Nanti dulang tu Alang tak kat luar kemudian saya ambil. Temak Alang makan sekali. Safinah, Alang... Tija, kau nak bunuh aku ya? Tija, aku tahu engkau dah dirasuk syaitan.
Kau cuba racun aku, kau nak aku mati disiksa bumi. Tak semudah itu, Tijah. Aku tahu kau menjajal cerita satu kampung yang aku pembunuh Draman. Kau pun tahu kan, Tijah? Allah bukan hanya menghukum hambanya di mahsyar, tetapi juga di dunia ini. Kau tak sedar lagi ke kenapa Tuhan turunkan aib pada kau di dunia? Kau tahu apa yang berlaku pada Safina? Kau nak tahu? Jangan, Alang. Safina, kalau kamu fikir dah masanya mak kamu tahu, kamu cakap sekarang. Cakap! Rahsia apa ni, Safina? Sebab itulah Safina tak boleh berkahwin dengan sesiapa. Kalau suami dia tahu rahsia ni, masa tu juga dia akan diceraikan. Kau cakap dengan aku, Safina. Apa yang berlaku? Apa rahsianya, Safina? Safina. Terlalu banyak benda buruk berlaku dalam hidup kamu, Tijah. Kamu bawa aib. Safina bawa aib. Arwah suami kamu pun bawa aib. Miskin hidup orang kesian. Tapi miskin marwah dibenci, dicaci orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, alah. Tuh. Aku palah bawa dia sekali. Dia nak sangat bercakap dengan kamu. Lagipun apa yang kamu bincangkan dengan dia, aku akan jadi saksi. Naik dulu lah. Tapi rumah selera. Tak apa, kita cakap kat luar je. Lagipun, aku tak boleh lama kat sini. Selamat pengantin baru. Belum lagi. Bertunang pun belum. Safina. Cakap je. Pahit, sakit, aku terima. Dah memang sakit pun. Okey, aku datang ni aku cuma nak sahkan dengan kau. Aku nak kau jujur dengan aku. Dan kita sama-sama kena terima hakikat ni, okey? Apa selama ni aku tak jujur ke? Lepas kejadian kat Bangsal tu memang aku dah tak ada rasa percaya dekat kau dah. Jadi apa isu kan? Kau kenal tak dengan Amiruddin bin Salim? Kenapa? Aduh, ayah aku dah lama hilang lah. Pak Las sendiri tahu. Ha? Macam mana Alang Paman tu halau ayah aku. Lama aku kenal ayah kau. Pak Alang lagilah. Tapi baru sekarang ni aku tahu sebenarnya ayah kau lah Din Hitam. Jadi Alang dah beritahu dengan Pak Lah? Hampir bertetak aku dengan dia malam tadi. Baru keluar nama tu. Mungkin ayah kau dah kena tangkap dengan polis. Sebab tu dia tak muncul-muncul.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah banyak kali aku telefon kau tak dapat. Sebab tu aku datang cari kau. Alang, saya minta tolong sangat dekat Alang. Dah lah tu, janganlah campur lagi urusan saya dengan Safina. Semua barangan tunangan dengan perkahwinan dah siap dah pun Alang. Saya pun bukannya nak bongkak Alang. Tapi saya yakin Safina boleh bahagia dengan saya. Dia tu perempuan yang dah tak ada dara. Kau boleh terima ke? Ha? Kau tak malu ke? Kau faham tembuk tupai? Ha? Kau tak tahu betapa nafsu perempuan tu. Orang kata kau berkahwin dengan perempuan yang dah rosak sifatnya. Kau tak malu ke? Ha? Hei! Kau tak tahu betapa kuat nafsu budak perempuan tu. Dah beratus kali cari aku nak serahkan tubuh badannya. Kau faham tak? Faham. Tapi aku bersabar. Aku tahan nafsu. Akhirnya aku tewas juga. Sebab tu aku nak dia kahwin dengan aku je. Kalau kau kahwin, kau akan dikata suami yang jijik. Astaghfirullahalazim. Kalaulah betul apa yang Alang cakap tu pun. Kalau betul dia mengandung sekalipun Alang, saya akan kahwin dengan Safina. Saya akan anggap perkahwinan ni satu benda yang suci Alang. Biarlah semua orang pandang jijik dekat saya. Yang penting Allah pandang mulia. Saya redha Alang. Itu mabuk namanya. Cinta dan kasih sayang satu benda yang suci. Saya tetap akan kahwin dengan Safina. Macam ni lah awak. Saya tetap percayakan awak. Tapi kalau apa yang Alang Parman cakap tu betul sekalipun, saya nak awak tahu yang saya tetap terima awak sebagai perempuan yang bersih. Cuma satu je. Kahwinan kita. InsyaAllah. Kita doa sama-sama ya. Kita doa pada Allah semoga kita terlindung dari hasutan dan dengki manusia. Baiklah. Lagipun ramai yang suka kenduri macam ni. Bukannya apa. Khawatir juga kalau tak ramai orang datang bantu nanti. Kalang kabutlah kita. Jangan risau. Kalau dilantiknya Imam Halim tu jadi penghulu kenduri, ramai yang turun nanti. Sedialah dalam ekor lembu ke. Apa pun terima kasih banyaklah Pak Dan. Nanti kita bincang lagi. InsyaAllah. Tapi kalau bolehlah, Pak Dan nak mintalah cekeram sikit. Tak ada masalah Pak Dan. Nanti Pak Dan mesej kat saya nombor akaun. Malam nanti saya masuk dalam bank Pak Dan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi Pak Dan minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kamu jangan lupa pula ke masjid. Lepas asar kita pergi manggil. Mak. Mak dah tanya dah dekat Makcik Tijah pasal tu. Kalaulah saya tambah duit belanja dekat Makcik Tijah dalam 20,000 cukup. 20,000? Banyak belanja 20,000 tu. Kalau setakat budak macam Safina tu, Allah, 10,000 dah cukup dah. Bukannya pegawai ke apa pun. Tapi Mak, ni perkahwinan ni luar biasa tau Mak. Allah Akbar. Budiman, pulanglah pada kamu ya. Mak pergi dulu. Kamu jangan lupa ke masjid ya. InsyaAllah Mak. Kang nak panggil orang lagi.
Kalau aku kahwin dengan Safina, semua akan selesai. Aku tahu akan ada orang berkata, tapi tak apalah, aku akan terima. Jadi kau mesti bantu akulah. Payah. Payah apanya? Engkau buka je mulut, Tijah akan terima. Aku sendiri yang tak setuju. Lah, aku cuma nak selamatkan gelanggang kita. Kau juga yang berkata, kalau Safina tak ada, gelanggang kita akan mati. Dan ini cara untuk kita mengharumkan gelanggang kasturi. Aku nak bawa balik Pian. Janganlah. Aku dah bincang dengan dia. Aku dah pecat dia. Dia tak bersalah. Tak bersalah apanya? Aku saksikan dengan mata kepalaku sendiri. Sama. Sama dengan mata kepala kau jadi saksi pada pembunuhan Deraman. Lah. Aku dah cakap. Jangan sebut-sebut nama Deraman. Kenapa kau suka sangat naikkan darah aku? Alang, Pian dah tahu semuanya. Dia tahu Din Hitam itu ayah dia. Dan dia tahu kau yang peralatkan ayah dia. Dan dia tahu juga yang kau yang halau ayah dia keluar daripada kampung ni. Dia tuduh aku bunuh Deraman. Bukan dia saja. Aku juga. Kalau kau rasa sulh itu terang, sekarang coba. Nak tutup dah ni. Dah. Ni melayan seorang ni. Ha. Kau nak halau aku ke, Akub? Sudahlah, Lang. Tua sama tua. Yang muda layan yang muda. Kau ingat Baby Din? Umur 80 tahun. Kahwin dengan umur 18 tahun. Belum setahun, bini dah minta pasang. Kau tahu pasal apa? Pasal tak mampu. Sampai mati bawa malu lah. Alam Parman. Kau cari 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 Alam Parman. Alam Parman, dialah Alam Parman, dialah yang membunuh.
Turun, Adang! Apa susah sangat? Turun! Boleh tak Alang jadi manusia? Hah? Jangan tengking-tengking Alang, Safina. Belum lagi jadi bini budiman, dah pada tengking. Alang nasihatkan dia, jangan sampai tengking kamu ditelan bumi. Kamu akan merangkak di rumah Alang. Tak payah nak ugut-ugut saya lah, Alang. Saya ni dah lama sangat bersabar. Saya dah lama sangat jadi orang muda yang hormat ke orang tua. Tapi bila orang tua dah biadab macam ni, saya rasa dah tiba masanya. Sudah buatlah. Sudah-sudahlah tu saya bawa Fina. Kamu nak Alang hebahkan. Yang pian rogol kamu nak Alang hebahkan yang pernah tidur dengan Alang. Hebahkanlah hebah satu kampung. Hebah. Bawa Pian pergi masjid, kita sumpahlah nak sama-sama, Alang. Kita sumpah. Alang. Alang bukan saja sebab fitnah. Alang pembunuh. Alang bunuh ayah saya, kan? Saya dah tahu semuanya. Hei! Pembunuh! Sekarang kau semakin berani nak mencabarku, ya. Aku kutip kau dari lembah yang kotor. Kita tengok sejauh mana silat kau. Malam tu, saya hampir-hampir terperangkap dalam nafsu Alang. Air sentai kosong. Ini. Jalan jangan balik dulu. Mainlah sini. Ya, ada apa ni? Alang ada nak bagi sesuatu. Ayo dulu. Alah, besok-besok tak boleh ke? Dah penat sangat dah ni. Tak boleh. Tak boleh hari lain. Hari ni hari yang paling tepat. Malam ni malam apa? Malam Jumaat? Bulan apa? Rejab. Berapa hari bulan? 15 hari bulan. Kalau tak malam ni, kamu kena tunggu tahun depan. Kamu naik, masuk bilik Alang, ambil kain kuning. Tak ada Alang. Alang tak kat mana? Ada, dalam bilik Alang. Kat ujung katil tu. Tak ada lah Alang. Malah dalam sini orang dah penat nak balik lah. Ada kot. Mana boleh tak ada. Kain kuning tu dalam baju kamu. Tolong buka pada kamu. Ke nak Alang bukakan? Saya nak balik lah. Malam ni kamu tidur sini. Alang akan bagi segala-galanya. Apa Alang nak ni? Apa ni? Lepaskanlah. Alang! Alang! Alang peluk saya dengan kuat sangat, Mak, sampai saya tak boleh nak bernafas.
Saya tahu Alang memang tak boleh nak kawal nafsu serakah dia malam tu, Mak. Entah dari mana tenaga datang. Saya dapat tolak Alang, Mak, sampai dia jatuh. Saya tak nak dengar apa-apa penjelasan dari Alang. Alang bukan guru saya ni. Kalau saya ni dah hilang sabar dah lama, saya kayu ke kepala Alang ni. Nasib baik saya dengar cakap Allah tu. Alang tahu tak? Alang ni bukan manusia tau. Bukan manusia, Alang. Bukan Safina je jadi bangsa. Ni, satu kampung ni jadi bangsa fitnah. Tahu tak? Ha? Alang jadikan gelanggang silat tu untuk kekebalan Alang kan? Aku tahu kamu masih sayangkan Safina. Aku tahu engkau tak perkosa pun Safina. Tapi engkau mencuba memperkosa. Kau ambillah balik Safina tu. Alang lebih suka kalau kamu dapat berkahwin dengan Safina daripada berkahwin dengan Budiman. Pejam mata Alang kalau Alang mati nanti, Pian. Alang boleh mati. Tapi gelanggang kasturi tak boleh mati. Kamu berdualah yang akan mewarisinya nanti. Tapi dengan syarat. Ada pengerasnya. Percayalah. Alang akan bantu apa saja. Yan. Kamu ambillah 1,000 dulu untuk permulaan. Biaya perkahwinan kamu, Alang akan tanggung sebahagian. Kita kena segerakan sebelum hari langsung Budiman. Apa syaratnya? Mudah saja, Pian. Pian jumpa Budiman dan cakap dengan dia, kamu dah ragut darah Safina. Kan saya dah cakap, saya tak perkosa Safina. Pian, kamu tetap murid aku, Pian. Aku pecat kamu hari itu sebab aku tengah marah. Lupakanlah semua tu. Kamu tahu kan, Alang sebatang kara. Kita mesti bertindak sekarang. Yang penting kita mesti menghalang perkahwinan Safina dengan Budiman. Apa saja, Pian. Kita mesti buat apa saja. Safina, kejap. Ada apa ni, Alang? Jom kita makan. Alang ada hal nak bincang sikit. Saya ada banyak lagi barang yang saya kena beli, kena cari. Alang tunggu. Pasal lembu jangan risau. Budiman dah bayar. Pasal masakan ni pula, saya yang akan uruskan.
Nah. Nah. Awak ajak saya datang. Ada apa? Betul lah. Ni, saya rasa saya belum terlambat lagi kan. Macam ni lah. Awak batalkanlah perkahwinan awak tu Semua persiapan dah pun siap tahu tak? Lagi satu, hubungan awak dengan Safina dah pun berakhir. Tak ada cerita yang indah dah. Saya rasa lagi baik kalau awak tumpukan pada urusan awak. Jangan campur urusan kami. Saya pun nak awak tumpukan juga urusan awak tu. Sebab apa? Nyawa awak tu dalam bahaya tu. Aku tak ada masalah tau. Kalau kau nak report polis, report lah. Aku memang selalu kena tangkap. Aku dah nampak dah masa depan aku macam mana. Aku dah nampak memang gelap. Aku mati. Hari ni aku mati. Kau ingat negara ni rugi apa-apa? Tapi kau? Awak terima kasihlah banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bagi bantuan pada saya dengan mak saya. Kalau nak ikutkan, malu saya nak terima bantuan tu. Tapi mak saya cakap kalau tak terima pula nanti apa orang kata. Warna merah okey ni kak? Tak apa kan ni? Tak apa dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alang. Jemputlah naik. Ramai juga datang Keluarga terdekat Alang. Kan besok majlis besar saya. Alang ada hal nak bincang sikit ni. Nak bincang apa lagi dah Alang? Masuk je lah. Dalam tu pun semua keluarga terdekat. Semua kena Alang. Tak sesuai lah kat sini. Kita bincang kat luar lah. Alang, masuk dalam. Tak apa dah, terima kasih. Mak Ngah sambunglah bincang dulu Saya keluar kejap. Tu nak ke mana pula tu? Keluar kejap, Mak. Lah, nanti Pak Imam nak sampai. Sekejap je, Nanti boleh balik lah. Yelah, pergi elok-elok. Astagfirullah. Nah, buat di sini. Matikan enjin. Kerana Alang nak cerita apa? Aku dah cakap elok-elok. Dengan hormat lagi. Aku cakap batalkan dia. Tapi kau degil. Aku dah kata Safina tu bakal jadi isteri aku. Tolong jangan jadi gila lah Alang. Kau tak sayang nyawa. Alang, tolong terima hakikat. Safina dia cakap dia terseksa tau. Hidup bawah bayang-bayang Alang selama ni. Kalau kau nak Safina juga, kau tewaskan aku. Tapi saya tetap takkan serahkan Safina. Memang nak mampus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Siapa tu? Saya Pian. 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 Masuk dulu. Ayah, Alang ambil balik duit Alang ni. Alang dah selesaikan sendiri kan. Saya tak perlu ambil duit Alang ni. Alang pembunuh. Untuk pengetahuan Alang, sekarang saya jadi saksi semua kejadian. Saya nampak Alang dengan gagah bunuh Budiman. Oh, rasanya macam tu jugalah. Alang bunuh ayah Safina kan? Kemudian Alang jadikan ayah saya sebagai kambing hitam. Sebab tu ayah saya lari tinggalkan kampung ni. Alang ugut dia, Alang tuduh dia, Alang fitnah dia. Kejam. Saya
Saya tak sangka guru gelanggang silat kasturi sekejam ni. Tui! Pian, bagi orang cakap dulu. Pian. Sekarang ni saya jadi saksi semua kejadian. Alang dengan gagah bunuh Budiman. Rasanya macam tu jugalah Alang bunuh ayah Safina dulu kan. Kemudian Alang jadikan ayah saya kambing hitam. Alang tuduh dia, Alang ugut dia, Alang fitnah dia. Budiman? Kenapa Budiman? Budiman dia masuk hospital. Allahu Akbar, masuk hospital? Kenapa dengan Budiman? Macam mana boleh masuk hospital pula? Oh, sekarang ni dia dekat ICU pula ni. Allahu Akbar, ke ICU. Pak Mat, ada poli datang rumah Alang. Poli? Ada apa orang? Dia orang cakap Alang membunuh Budiman lah kot. Aku yang bunuh Budiman. Aku juga bunuh Draman ayah kau. Alang! Alang! Ketika tangan kehidupan terasa gelap dan malam seakan bernyanyi, itu adalah waktu untuk cinta dan kepercayaan. Saat itu puisi tangan kehidupan akan bersinar